Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. InsyaAllah. Terima kasih. So, terima kasih semua pada yang baru masuk YouTube kami. So agak terima kasih lah kami ucapkan lah kan, sebab tak tahu lagi nak cakap macam mana lagi. Okay, pada yang baru masuk YouTube channel kami, kami ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan juga turn on notification supaya korang semua tak terlepas lagi video-video yang terbaik yang akan datang, insyaAllah. So hari ni kita nak buat video simple saja sempena bulan Ramadan ni. Kita pun baru berbuka. Baru lepas berbuka puasa hari ni. Kenyang. So masih kenyang, tapi tak apa, kita nak makan snack je hari ni. Jangan lupa hari ni kita punya video apa kita nak buat, iaitu salted egg salmon skin by Cik B versus durian goreng. Durian goreng, guys. Kat bazar, guys. Kita beli kat bazar tadi, betul. So okay, stay tune. Tengok macam mana rasa dia. Siapa yang memilih durian, siapa yang memilih salmon skin by Cik B. So with that, sambung nanti. Bye. Stay tune. Okay, welcome back. Okay, now kita boleh buka itu salmon skin ataupun kulit ikan salmon by Cik B. Cik B. Viral tau. Cik B. Dia makan dari tadi, makan durian goreng. Nak. Durian goreng nanti kita Nak. makan nanti dulu. Kenapa tak tukar pedas? Pak Boga, sumpah. Pak, nak tak ada tak suruh. Ni guys, dia penuh. Lempah dia penuh. Bapak sedap. Sedap. Sekejap, kakak ambilkan cinta yang besar. Sekejap, abang. Ayah tak makan pedas. Okay, kita akan rasa ASMR. Bawa kalau adik tu. Nak. Baby nak rasa? Ya. Okay, Baby nak makan durian goreng. Okay, silakan. Tunjuk dulu. Nak. Durian goreng. Dalam deh. Ini durian goreng, guys. Lihat ya. Durian kat dalam dia ada isi Durian. Bau durian busuk. Saya tak suka durian ya. Guys, tahu tak, dia dari sekolah tak mandi lagi. Iyalah. Apa? Dia pergilah ambil air. Nak. Itu apa tu? Mana dia? Tu. Dedek. Apalah. Okey, so inilah dia. Kalau kita tengok kan apa? Susah lah nak dapat apa? Salmon skin. Salmon skin maksudnya kulit ikan salmon. Tak tahu lah dia buat macam mana, dia goreng ke apa semua. Tapi mahal guys. Mahal, tapi ikutkan rasa dia punya rasa ingredient ya. Fish skin, salted egg powder, chili powder, cheese powder, dry curry leaf. Dry curry leaf, dry garlic and dry chili. Sedap, dia sangat-sangat sedap. Rasa lemak, masam manis, masin, semua cukup. Makan sekali tak boleh berhenti. pedas. Makan sekali tak boleh berhenti. Baik Cik B. Cik B ni anak Datuk Sri Vida. So ni viral lah, benda ni memang viral. Cik B tu siapa? Datuk Sri Vida. Anak Datuk Sri Vida. So memang benda ni viral. Susah nak dapat, tapi kita sampai tadi packaging dia tak berapa nak cun lah. Sebab apa, atas ni dah macam terbuka sikit, dia tak bubur bubble. Mungkin dia punya ejen tak bubur bubble kot.
So tapi rating kita boleh bagi untuk ni 10/10 sebab memang sedap untuk dimakan. Cili dalam ni ada cili kering, macam-macam lah. Apa tu? Orang panggil bawang putih kering semua ada. So you boleh tengok, you guys boleh tengok. Ya. Okay. So the best. Kakak bagi berapa rating? 10. 1000. Oh, adik berapa rating bagi? Ya. 10 juga. Baby tak apa suka sebab pedas kan? Dia tak makan pedas langsung. Dia makan apa? Udang goreng. Durian goreng ni sangat-sangat banyak lah tu. Tadi kita beli 10 ketul. Sekarang tinggal 4 ketul saja. Tadi sebelum orang buka puasa dia tak puasa kan. Dia puasa setengah hari. Dia makan banyak gila. You guys memang kena rasa apa? Salted egg salmon skin ni. Siapa yang puasa hari ni? Baik Cik B ni, you all kena beli. Durian goreng pun kena beli sebab Papa ada makan satu tadi durian goreng tu. Isi dia memang isi durian dan sedap. Dia macam kita makan apa tu durian apa? Durian crepe. Macam durian crepe tapi dia durian goreng. Memang sedap. Tapi untuk kudap-kudap makan tengok lepas berbuka puasa kan kita akan cari kudap-kudap kan. So kita akan makan Cik B punya salmon skin. Sorry dah lama tak buat video kan. Memang sedap. Oh lah kan kita dah seminggu tak buat video sebab Bulan puasa lepas tu sekolah. bulan puasa dan juga sekolah tak ada masa. Dia orang ni sekolah Ingat. Baby sekolah pagi, Kakak sekolah pagi. kakak sekolah pagi, Adik sekolah petang. kita belum sekolah, adik sekolah petang. Jadi tak kena time lah kan. So sangat busy, tak kena masa. So video kita ada kurang sikit lah, tapi minta maaf. Kita akan cuba perbaiki. Akan cuba juga untuk buat video setiap hari. Dia nak makan. Kita makan pedas ke? Tak pedas ke? Tak. Mak baby makan durian goreng memang sedap. Dia makan semua benda. Diam terus. So hari ni saya rumuskan pemenangnya adalah Sama. salmon skin lah sebab semua orang makan salmon skin. Tapi pemenang di hati baby iaitu durian goreng. Tak boleh dinafikan lagi lah. Jadi memang macam-macam suka juga. Memang lah baby memang suka durian. Dia memang suka durian. Paling suka durian adalah baby. Okay. So Dia lain. itu je video daripada kami. Kami nak sambung makan sampai habis. Sampai habis tak lah sampai habis. Sampai habis. Banyak ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe and turn on notification. Jumpa lagi di video yang akan datang you guys. InsyaAllah nanti kita akan buat video yang lebih-lebih menarik lagi. Mukbang di bulan puasa ni, tapi selepas buka puasa lah. Okay. Bye-bye. 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 Bye. Bye. Nah. Duduk. Tak nampak perut. Kena duduk. Bang, apa ikut? Apa? Betul.